Oke geng, assalamualaikum. Hari ni hari ni tu buat permulaan dekat Kuala lah. Sebab dekat sana tu, kat JT tu air dah nak surut habis. Baru pukul 9.30 ni. Kalau tok turun pukul 10 ni mau dah surut dah. Sekarang ni 25 hari berlima, hari Ahad tok turun. Mudah-mudahan ada rezeki. Hari ni air pasang dia pasang besar sikit, 3.0. So mungkin lajulah air. Tapi ni tengah surut lah. Okey lah, tengah surut, tengah sedap, tengah main-main tu cantik lah. Kalau air pasang tengah ada cantik lah. Dalam pukul 3 macam tu lah, 3.4 air start pasang. Okey, kayak pun dah ready, semua dah ready geng. Ni masuk lumpur sikit lah ni. Awak ni. Masuk lumpur. Masuk lumpur sikit, nak gedahkan air tu, nak ngejar air. Okey, nanti kita jumpa kat spot lagi. Assalamualaikum. Ni pun spot juga ni. Kejap lagi try lah kat sini, kita tengok kalau ada. Okey. Assalamualaikum. Geng. Ada makan geng. Ada makan. Geng. Cakap geng. Allah. Dia ketuk je geng. Ketuk je. Geng, sama lagi. Okey geng. Ada makan geng. Ada makan. Okey, straight geng. Straight. Cakap geng. Cakap. Okey. Cakap. Okey geng. Cakap kamu geng. Ada saiz. Ada saiz geng. Wah, juga mencari dia ni. Berapa kali lepas. Ni kali dia sangkut. Sikit je kena. Kat bibir ujung je kena geng. Okey. Cakap pertama. Tak nak kupau geng. Okey geng. Sama lagi. Udang besar ni bagi tali. Okey, tangkap kedua pula geng. Cuba dah spot dia. Spot siakap ni. Siakap kedua geng. Siakap kedua. Okay geng. Sambung. Geng. Kita cuba lagi. Satu spot ni dah 2 ekor dapat. Cuba lagi. Yang cakap casting bottom. Ada geng. Ada. Makan. Kita bagi dulu tali. Ya, dia makan dulu. Dia lama sikit, tak apa. Jadi telan semua udang besar. Dia tarik. Kasih mat. Okey, start. Okey geng. Alright geng. Ketiga geng. Okey. Okey. Ada saiz
spot tu lah. Memang senang lah nanti dia biasa dia kumpul, tapi jangan kacau lah dia punya spot. Kalau kacau nanti dia lari. So kita main jauh sikit, kita baling, kita main macam bottom sikit, dia kejap, main layan jap. Lepas tu baru kita ni, kalau dia ada makan, kita lepaskan tali, bagi dia bawa jalan tali tu. Yalah berapa second ke berapa, agak-agak lah kita rasa-rasa. Lepas tu baru kita tarik sikit, tengok dia berjalan je, kita tegangkan tali. Lepas tu kita strike, kita rembat lah. Ok, boleh dapat. Cara tu senang. Ok, tunjukkan lagi cara yang sama, tengok ada lagi tak. Ok, standby. Strike je. Ok, ok, strike. Siap kan. Strike lagi geng. Casting pula. Dia ada geng. Casting geng. Dapat pula. Ok geng. Ok geng, ada makan geng. Strike. Ok geng. Kat lagi geng. Kita buka lagi geng. Ada. Ya, agak geng. Semua lagi. Ok geng. Strike geng. Bottom strike. Oh, tanda geng. Tanda. Lah, boleh lah. Goreng-goreng. Ok geng, sambung lagi. Geng, ada makan geng. Oh, tanda lagi geng. Tanda lagi geng. Kita tanda lah. Air dah penuh ni. Air dah penuh. Siap ni susah sikit nak cari. Kita main bottom ni lah. Adalah tanda-tanda lauk. Ok geng, semua lagi. Bottom kan. Main bottom. Strike. Oh, jenah hak geng. Jenah hak geng. Oh. Dapat jenah hak rupanya. Ini apa? Makan ganas. Saya makan ganas ni. Ya, kita parking jap. Kita parking dulu. Cun-cun parking. Kita bubuk panjang. Jenah geng. Oh, tak jenah. Boleh tahan saiz. Saiz tahan. Jenah geng. Tak nak kupau ni. Ok geng, sambung lagi. Ok geng. So dah gerak balik lah. Dah pedang dah. Gerak balik lah. Hari ni hasil boleh lah. Boleh. Ada hasil. Jadi kalau turun tu ada hasil banyak sikit tu, kita pulang rezeki kita masing-masing kan. Ok. On the way nak balik, nanti kita jumpa kat JT lagi. Ok. Assalamualaikum. Nanti tunjukkan hasil tu. Ok geng. Tu dah sampai dah kat JT. Nak tunjukkan ikan ni, hasil lain ni. Ni dia hasil lain ni. Buka tali ni dulu. Buka tali ni dulu. Buka lock ni dulu. Ok. Lock. Kasih buka. Ok. Ada. Cakap. Inilah kepala lock. Ok ya. Ni hasil. Hasil ini
Okey. Okey. Ini hasil kita layan-layan. Tengok ni. Ada berapa ekor sekap? Ada 1, 2, 3, 4, 5 jenak. Jenak seekor. Tanda ada 1, 2, 3, 4. Geng. Ini hasil. Apa-apa. Kalau ada tok turun lagi, tok roja-roja. Okey. Assalamualaikum.